ramai daripada kita dalam dunia yang kita tengok menuntut kita untuk mencari lebih, memaparkan lebih, more and more. Tetapi dalam kita nak memahami erti kesederhanaan, saya nak mengajak kita merenung tentang erti, orang putih kata, the beauty of simple life. Maksudnya keindahan kita hidup bersederhana dalam dunia yang obses dengan duit. Kita nak duit lebih, kita nak likes lebih, kita nak perhatian lebih, segala-galanya kita nak lebih. Sampai kita lupa tentang maksud ataupun keindahan hidup yang bersederhana. Yang mana kalau kita tengok kehidupan bersederhana ni, sebenarnya dia mengajar ataupun memberi kita tentang erti kebebasan. Dia membebaskan diri kita daripada membandingkan diri kita dengan orang lain. Dia membebaskan kita daripada kita mengejar sesuatu yang kita tahu tidak akan berakhir. Kita nak mengejar dunia ni tak akan berakhir. Dia mengajar kita tentang kebebasan, membebaskan diri kita daripada mencari ataupun mendapatkan apa yang ada pada orang lain. Itu hakikat yang hari ini kita rasa kita tak cukup. Bukan kerana pendapatan kita tak cukup, kebiasaannya. Tetapi kerana kita rasa nak apa yang orang tu ada. Kita nak lagi. Kita tak bebas daripada itu. Sebab itu kita masih lagi hidup, kita rasa tak tenang. Sebab inilah burden ataupun beban yang kita kena pikul, yang mencuri ketenangan kehidupan kita sikit demi sikit. So, apa yang kita tengok dunia hari ini sebab kita nak impresskan orang lain. Itu satu petua lah. Mungkin ni bukan petua daripada sudut orang yang mengamalkan kewangan Islam macam Ustaz. Tapi antara saya rasa lah dalam hidup ni, antara petua penting untuk kita manage kewangan kita dengan baik adalah kita belajar untuk manage diri kita supaya kita tidak hidup untuk mengimpreskan orang. Supaya itulah yang telah merugikan kita banyak. Kawan tu pakai beg jenama sekian, kita aku pun nak beli juga. Berapa banyak duit kita kena spend. Padahal mungkin beg tu kita boleh dapat RM100-200 yang kita boleh pakai 5-10 tahun, elok je. Tetapi kita akan berhabis sampai puluh-ribu, beribu-ribu hanya kerana kita nak orang nampak kita punya jenama yang itu yang kita akan rasa tak cukup-cukup. Yang kedua, saya ingat kita hari ini kehilangan sifat qanaah. Pernah dengar tak? Pernah. Tapi tolong remind saya maksud qanaah tu kalau boleh. Qanaah ni satu perasaan kecukupan dalam hidup. Ini yang mahal sebab kita ni selalu rasa tak cukup. Betul tak? Pernah tak Keanu dulu saya tanyalah, kecil-kecil apa Keanu punya kereta idaman? Mas. Sekarang dah ada dah kan? Tak ada Ustaz. Qanaah. Alhamdulillah. Saya serba cukup, alhamdulillah. Kalau ada satu hari nanti, adakah Keanu akan rasa macam cukup apa yang Keanu nak?